padu geng. Menu cash and cook untuk konten kali ni. Mantap ke tak mantap? Assalamualaikum. Terbaik, mantap. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syam Mencari Start Padu. Okey geng, hari ni aku turun lagi mancing di Sungai Kuantan. So geng, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak betul-betul support channel aku, jutaan terima kasih aku ucapkan. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okey geng, macam biasa, misi dan target aku mencari start padu. Dah masuk bulan 5 geng, masih belum ada lagi start padu ni. So yang ada sekarang ni start mana-mana je. Hari ni target aku macam biasa geng, nak cari start padu. Lepas tu kalau ada masa lagi, aku nak buat cash and cook. So hari ni menu belum fikir lagi. Kita tengok pada ikan ni, ikan apa yang aku dapat hari ni. Kalau ada rezeki ni, aku akan buat lagi lah cash and cook. Ok geng, hari ni aku turun lagi di spot tebing tinggi. Spot ni macam biasa geng. Sekarang spot ni je lah yang paling selesa setakat ni. So tanpa melengahkan masa geng, aku nak set up dulu. Kita jumpa je geng. Hari ni alhamdulillah cuaca cerah. Sebab hari ni aku turun lewat ni. Lepas tu air sungai pun boleh tahan lah. Tak adalah keruh sangat. Ok geng, teruskan menonton. Stay tune ni. Alhamdulillah. Ada saiz lampam Jawa. Kasar saya. Lampam Jawa. Selur dia makan. Saiz manis-manis. Sangkut atas. Memang payah nak cabut lah. Kena dekat tempat keras. Kurus lampam Jawa sekarang. Macam dulu lampam Jawa gemuk-gemuk.
lagi. Bismillah. Ikan target belum naik lagi ni. Okey, hari dah nak hujan ni. Kalau tengok belah kiri tu awan dah berat tu, mendung. Ni pun dah rintik-rintik dah ni. Aku nak kemas slow-slow lah. Strap padu gini. Oh, kasar. Kasar. Lampam. Bismillah. Allah Rabbi. Ui, kasar. Alhamdulillah. Kasar, geng. Lampai ku merah. Dalam ambil aku timbang terus tengok berapa berat. Awak pula timbang. Tak ada ambil. Kasar tadi. Ikan target tak dapat lagi ni. Ikan sisik baru 2 ekor. Aku dah tak kemas lah. Tak kemas, tak pasang umpan dah yang ni. Sebab aku dah memang nak kemas barang nak balik lah. Kasar-kasar saya ni. Ikan lampam. Bismillah. Tinggal lagi 2 je orang ni. Kita tunggu jap. Kalau tak ada kat aku kemas. Masa dah time. Kita tengok hasil untuk hari ni. Alhamdulillah, geng. Adalah juga strike lampam ekor merah saiz padu hari ni. Ada kot dalam 700 gram kot. Yang ni 300 gram. 700, 300 sekilo. Mungkin lah. Okey. Konten kali ni aku akan buat lagi catch and cook. Lepas tu baru ni ada sahabat yang komen supaya aku masak ikan baung masak kari. Tapi hari ni tak ada geng ikan baung. So aku akan buat menu lain lah hari ni. Untuk menu kari tu next konten lah, insyaAllah. Kalau ada baung. Itu pun aku tak pernah masak kari ikan sungai ni. So nanti boleh lah aku cuba. Jadi hari ni berkemungkinan aku akan masak ikan lampan ekor merah ni. Lampan ekor merah ni. Dan ikan lampan Jawa ni aku akan bagi kawan aku sebab dia ada minta itu hari. Lepas tu aku baru ni ada lagi seekor ke 2 ekor dalam peti. So akan bagi pada sahabat aku lah. Hari ni aku akan masak ikan lampan ekor merah. So kita jumpa kat rumah ni. Aku akan buat catch and cook. Menu sekejap lagi aku fikir. Okey geng, teruskan menonton. Kita jumpa kat rumah. Terbaik. Okey geng, ini dia antara bahan-bahan
untuk menu cash and cook untuk konten kali ni. Ni dia antara sedikit lah bahan dia. Jadi menu kali ni aku akan buat ikan lampang ekor merah masak pais tempoyak petai. Okey geng, jom kita ke next step. Korang tengok ni antara bahan dia, cili padi, kunyit hidup, daun kesum, bunga kantan ataupun kacang brang. Lepas tu ni tempoyak, ni petai fresh lagi. Lepas tu daun kunyit, ataupun boleh juga nak guna daun pisang, tapi kat bandar ni daun pisang payah nak dapat, so daun kunyit pun boleh. Lepas tu aluminium foil, kemudian minyak masak. Ni minyak masak ni aku akan guna sikit je. Lepas tu serbuk cukup rasa, garam, dan bahan utama adalah ikan yang dapat mancing tadi. Okey geng, jom kita ke next step. Okey geng, setelah dicampurkan semua bahan-bahan tadi, maka jadilah dia punya pais. Ni dia punya paste ni. Yang ni paste ni, jadi aku akan lumurkan pada ikan lampang ni, bahagian bawah dan juga bahagian atas, serta dalam badan ikan ni. Lepas tu aku dah boleh start masak lah. Mudah je, semua bahan dalam ni. So ni boleh lagi lah kalau nak tambah ikan lain ke, kalau ada ikan patin ke, ikan baung ke, memang terbaik lah paste. Ok, jom kita ke next step. Aku akan set up ikan ni untuk nak bakar dia. Ok, mantap kan. Ok, untuk next step, lepas letak daun kunyit ni, ratakan muka ni dengan paste ni tadi, kemudian baru letak ikan. Ok, letak ikan atas paste tadi, kemudian ambil lagi paste, letak lagi atas ikan. Ok, mantap. Masukkan sikit dalam bahagian perut dia. Minyak ni bukan apa kasi minyak geng, sebab aku tak nak bagi dia hangit, rentung. Bila ada minyak ni, dia tak ada lah rentung bahagian bawah dia. Lepas tu bunga kantan memang aku biasa lebihkan, sebab aku memang suka bunga kantan punya rasa bila buat paste. Ok, lepas ni aku akan balut, kemudian siap lah. Aku akan bakar 5 hingga ke 10 minit lah. Lepas tu jadi kita tengok kejadian ni geng. Lepas tu ni tabur sikit petai ke atas dia. Sekejap lagi kita tengok kejadian dia, mantap ke tak mantap. Ok geng, jom kita ke next step. Ok geng, aku dah siap balut dia tadi. So aku akan masak dia dalam 5 ke 10 minit sampai dia betul-betul masak. Ok geng, kita tunggu dia masak dulu. Oh, dah masak dah ni, mantap. Ok geng, alhamdulillah pais dah masak sempurna. Panas. Dia punya hasil memang padu mantap geng. Jom kita tengok kejadian dia. Pais lampam ekor merah petai. So sebelum ni aku tak pernah rasa, jadi kita rasa bahagian yang paling berlemak ni, bahagian perut dia. Masih panas ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah geng, cukup rasa. Manis, masam, masin, memang perfect geng. Terbaik lah. Ok geng, aku ingat sampai sini dulu konten Cash and Cook untuk kali ni. Macam biasa lah geng, bila tak ada strike padu, konten terlalu pendek. So ni je lah, aku akan buat Cash and Cook lah. Resipi kali ni pais petai lampau maiko merah. Ni antara ikan yang paling sedap lah di Sungai Kuantan, ikan lampau maiko merah geng. Nak pula saiz-saiz kasar macam ni, memang terbaik lah. Ok geng, terima kasih sudi menonton hingga selesai. So kita jumpa lagi lah di next video, mencari sat padu di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa geng, bantu subscribe, like, share dan komen geng. Ok, kita jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Terbaik, mantap.